Malik. Itu baru warning letter dari aku. Kalau aku nampak kau buat macam ni dengan bini aku lagi, aku akan beri lebih lagi daripada tu. Stop it lah, Kamarul. Hey. You tak takut ke? Saya nak takut apa? Awak ni bini saya. Apa yang saya buat ni wajar. Saya buat semua ni sebab saya peduli dengan awak. Peduli ke cemburu, Kamarul? You nak cakap apa ni sebenarnya? Taklah. Cuma kenapa you keluar makan dengan Along je? Okey, kejap. You nak cakap yang I ni sebenarnya goyang kaki Macam mana semua orang dekat office tu cakap I tak buat apa-apa. Is that it? Sayang, bukan macam tu. Tapi kenapa kalau you makan dengan Along, you tak pernah pun ajak I? Macam mana kalau staf lain salah faham? Ha? Staff ke you yang salah faham? Lia. Lia. Umi, Kenapa lock pintu? terkunci kot. Biar tak sengaja. Kenapa tak turun makan? Dia kenyang lagi ni. Asal bilik ni bau rokok ah? Apa saya tak tahu awak nak datang lewat-lewat petang macam ni? Apa masalah dia datang lewat-lewat petang? Kan selalu okey je keluar malam-malam.